Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang berada di Kuala Selangor yang cari rumah single story, rumah teras tingkat di kawasan Kuala Selangor. Saya ada projek di Tanjung Karang, lebih tepat dia, dan dekatan dengan Hospital Tanjung Karang yang baru dan 70 meter sahaja daripada KPG Hospital Kuala Selangor yang baru open pada awal tahun ini. Jadi, ini dia rumah teras tingkat, harga dia dari RM328,500. Itu lepas tolak rebate, dan kita ada baik package lagi lah. Dan inilah dia Hamlet and Meadows Tanjung Karang. Kat sini pemaju akan buat konsep satu township, satu pembandaran, ada shop lot, ada commercial, ada service center, dan ini dia. Jom kita tengok apa yang developer tawarkan untuk projek ni. Okay, next. Okay, kita ada security 24 jam. Maksudnya anda perlu bayar security fee. Dia lebih kurang dalam RM70 ke RM100 lebih. Dan ini dia tak ada maintenance fee sebab kita ada security fee sahaja. Dan layout rumah ni boleh katakan praktikal, ada space yang besar, yang banyak, dan dia punya design dia modern. Kalau anda nampak di sini, memang modern. Okay, ada taman mainan, ada tempat kalau anak-anak anda ada nak suka main futsal, nak main basketball, ada ruang dia. Dan ini apa yang saya boleh katakan, kalau anda yang jenis suka ada gadget kan, apa kata kita ajak dia. Lepas rumah ni siap, kita ajak dia. Jom, nak kita pergi ke taman, ke permainan, kita main kat luar. Kita hidup udara yang segar. Sebab apa? Ya, kita nak kurangkan mereka menghadap gadget. Ialah kita risau mata dia punya pembelajaran dia, kan, dia punya pemikiran dia kan lebih terbuka bila kita bawa dia keluar. Okay, rumah ni pun freehold. Individual title. Bila rumah freehold, maksudnya anda tak terikat dengan 99 tahun. Dan individual title, itu yang bagusnya. Bukan tanah yang keserata, bukan tanah, boleh katakan tanah gabung nama. So ini individual title, maksudnya itu adalah hak anda. Jadi anda nak upgrade sikit ke rumah anda, nak renovate ke, terpulang kepada anda. Dan ini open title, maksudnya open kepada mereka yang bukan saja Bumiputera, anda yang India, China, kan, Sabah, Sarawak yang nak beli kawasan sini pun okey, selagi mereka adalah rakyat Malaysia. Okey, jom kita tengok apa berada di sekitar kawasan rumah ini, tapak perumahan ni. Okey, kita punya tapak projek di belakang Hospital Tanjung Karang yang baru, dan ini adalah Lotus Kuala Selangor, KPG Kuala Selangor. Dan anda pada sini, waktu Tanjung Karang, nak ke Skincan, ambil masa dalam 20 minit, 15 minit, 20 minit. Dan ini anda nak ke Jeram, ke Kapar, anda ke Shah Alam pun boleh, lalu Lata, lalu ke Rawang kan, nak ke KL, lalu Plus kan. Ini anda nak ke Perak, nak ke Petaling Jaya, banyaklah anda boleh akses. Dan biasanya kalau anda nak ke Banting, anda akan melalui Depusi Highway. Okay, biasanya kalau nak Depusi Highway, anda akan lalu ke Asam Jawa punya, apa nama tu, highway punya entrance. Dan ini ada, kita boleh akses ke, nanti bila Depusi Highway siap, kita akan boleh akses ke Perak, ke Banting. Lebih mudah lah. Banting tu kat Kelang lah, lebih mudah anda nak ke Kelang selepas ini. Dan jom, kita nak buat ringkas saja. Kita projek kita ni boleh akses ke mana? Ke Skincan Depusi Highway. Kita boleh akses. Projek kita pun ada direct access Depusi Highway. Best tu. Dan kita ada nak ke Pekan, nak beli barang basah, beli ikan, beli sayur-sayur, pasar pagi pada hari Isnin di Tanjung Karang. Okey, anda boleh akses. Dalam 5 km, mungkin dalam 10 minit. Sebab apa? Kita terfeel ada kan. Dan saya boleh katakan sini agak sibuk pada kebiasaannya. Kalau hari percutian, hari perayaan, memang sibuk saya beritahu awal. Sebab apa? Sini biasanya orang pada Perak, daripada Sungai Besar, daripada Skincan, nak ke Kuala Selangor. Mereka akan lalu Tanjung Karang ini. Tapi anda jangan risau, kita ada Depusi Highway, jadi dapat mengurangkan kesesakan. Dan sini pun orang suka sebab sini ada banyak kedai makan, ada banyak klinik, ada banyak tempat beli belah. Jadi anda perlu bimbang. Ini kawasan memang hidup. Jom kita tengok apa lagi. Kita boleh nak ke Hospital Tanjung Karang, 500 meter. Kita punya projek ni belakang Hospital Tanjung Karang yang baru saja. Memang dekat.
dalam keluar pada rumah tu dalam 3 minit dah boleh sampai. Dan kita punya ke KPJ Kuala Selangor pun dalam 10 minit, 15 minit kan, KPJ yang baru buka pada awal tahun ni. Dan nak ke Kuala Selangor, nak ke Lotus Kuala Selangor, WSE Interchange di Kuala Selangor, Asam Jawa saya katakan tadi, dan nak ke Latak Interchange pun tak jauh mana, dalam 40 minit pun dah boleh sampai. Okey, jom kita tengok. Kita ada rumah ni ada 3 type, ada A, ada B, ada C, lain-lain saiz. Ada yang unit tengah, ada unit end lot, ada unit corner lot. Jom. Untuk type A, 20x5, saiz binaan rumah ni 1091 square feet, 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi, full extend, tak ada tanah di belakang. Anda nampak di sini tak ada tanah, dan ada space untuk unit corner, 20 kaki, boleh buat bina satu rumah lagi kan, boleh bina bilik besar, ataupun store ke, terpulang kepada anda. Sebab apa? Ini individual title dan freehold. Okay, dan untuk parking ni boleh muat 2 biji kereta, boleh letak 2 biji motor, basikal lagi. Kalau anda ambil corner, boleh letak kereta lagi. Dan kalau anda ambil end lot, boleh letak basikal, motor dekat sini. Ada 5 kaki, ada yang 7 kaki. Kalau 7 kaki tu pula, di bahagian dia special sikit, harga dia agak tinggi sedikit daripada 5 kaki. Sebabnya dia special, dia dekat dengan security, ada dekat dengan facility macam taman, itu harga dia agak berbeza sedikit. Okay, untuk rumah ni harga dia RM328,500, kemudian dalam 1,005 lah. Tu tak termasuk pada insurans takaful. Okey, jom tengok type B. Dia beza sedikit lah. Tapi sebelum tu saya tengok dia punya ruang tamu, ruang makan dia memang penuh. Okey, dan ini bilik 1, bilik 2, bilik 3 dan bilik air ada 2 di sini. Dan punya ruang tamu ni memang standard macam tu. Tapi yang bagusnya ceiling dia 13 kaki. Memang luas, ada punya bilik tak rasa gelap, ada punya ruang tamu pun memang terang. Jadi lebih selesa, tak perlukan pasang lampu pada waktu pagi, waktu petang pasang lampu panas kot. Setidaknya kita ada percayaan di luar. Okey, jom tengok 20x70 type B. Bunyi layout dia beza sedikit dan saiz binaan pun lebih besar sedikit, 1143 square feet. Okey, ada beza dalam 100 lebih dan ada 20x70, ada extra 5 kaki tanah di belakang. Okey, di sini 5 kaki tanah di belakang, dan bilik air di sini pun dipindah di belakang ini, dah ada extra. Bilik utility 1. Okey, dah nampak. Dan ini 2 kaki corner ni memang beruntung lah. Bawah 500,000 dapat rumah landed, ada sah tanah 20 kaki, boleh bina rumah lagi sebelah tu. Itu yang special. Tapi unit corner lot untuk semua saiz memang dah habis. Okey, harga rumah ni harga dia dari 300. Okay, tadi 38K tadi, yang ni 345,000. Okey, bulanan dalam 1,550. Beza dia RM50 lah untuk unit tengah. Dia kurang RM50. Itu pada tempoh 35 tahun loan. Kalau anda ambil kurang sikit, tinggi sedikit lah, ada punya loan. Okay, ini sama juga layout dia, ruang tamu, ruang makan, ruang dapur. Ini anda punya ruang memang besar. Dia punya bilik air untuk bilik pertama memang dia attach sekali. Dan yang bagusnya, dibagi ruang bilik utility ni kalau anda nak buat untuk bilik letak store ke pun okey. Sini 5 kaki tanah ni boleh buat. Kalau anda tak nak ada rumput, tak nak ada maintenance, anda pilih ambil yang rumah yang kecil sikit lah, 20x5. Tapi kalau anda suka ada space, nak sidai baju ke, nak buat dapur basah ke, kan, tak nak basahkan ruang dalam, ini memang anda boleh consider untuk pilih unit ini. Okey, 20x80 type C. Dia beza dia, rumah sama saiz rumah 1143 square feet, cuma tanah dia beza sedikit, ada lebih extra 15 kaki di belakang. Ini nak buat store ke, nak camping anak-anak ke, nak buat BBQ di belakang ke, memang okey. Dan nak buat dapur extend ke belakang pun memang cantik lah. Dan harga dia daripada tadi 345,000 untuk 2070, harga dia 355. Ikut pada rebate lah. Kalau ada rebate 355. Kalau tak dapat 360,000. Tapi beza dalam bulan dalam 1,006 lah. Itu beza sedikit lah. Dan ini dia specialnya. Okey, jom tengok apa sekitar dia. Ini pada scan model. Inilah dia. Nampak dia punya tiles dia 2x2 ni. Besar dia, lebar dia. Dan ini bilik kedua, bilik ketiga. Ini ruangan pada atas dia. Jom tengok dia punya laluan dia. Anda nak ke Kuala Selangor, okey, dia punya projek hospital ni
tapak kita, anda keluar je nak ke Kuala Selangor, ambil lah ke kiri, dan ke bawah ni adalah Kitchen Sewenang ke Teluk Intan. Ini laluan dia. So memang sangat-sangat best, jalan dia straight saja. Daripada jalan utama pun tak jauh sangat, tak ke tepi sangat. Kalau rumah tepi jalan pun habuk lah kan. Jadi bila kawasan ini lebih secure dan dari segi highway pun dekat saja. Nanti ada orang kata ada apa dia, direct access ke dari segi highway. Okey sangat kan. Okey, ini gambaran dia. Hospital KPJ pun dekat. Ini kalau anda nak ke sekolah, anda risaukan sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, kan nak letak anak bila kita bekerja, sini sekitar sini ada pasti biasanya yuran dia murah. Dan kalau anda nak lebih advance sikit, Little Khalid dekat sini, depan ni je, okay, tak jauh mana pun. Ini dia, Little Khalid dekat sini, opposite dia saja. Jadi anda keluar, anda boleh hantar anak dulu dan anda boleh pergi kerja. Okay. Klinik-klinik hospital sekitar ni memang banyak kita punya projek di sini. Hospital, klinik-klinik sini tak perlu risau dah. Okay, ini adalah master plan pemaju dia berkonsep township, satu perbandaran, ada perumahan, ada shop lot, ada setara park, ada welcome center, ada sport complex, ada 3S center tu macam Sport 2 punya tempat jualan, tempat servis kat situ. Itulah contoh dia. Okey sangat kan. Kat sini mungkin kalau anda nak duduk lama, anak-anak anda dah besar, dah mula nak bekerja, sini mungkin kedai dah siap, ada peluang pekerjaan, anda tak perlu risau dah pasal peluang pekerjaan tu. Dah banyak kedai, peluang pekerjaan tu ada rezeki, memang akan banyak peluang pekerjaan di situ. Lagipun Kuala Selangor ni pun dah mula membangun, boleh katakan sedang membangun. Dapat Kuala Selangor pun dah banyak rumah-rumah kan. Tapi nak dapat rumah harga bawah 400,000, rumah setingkat di kawasan Kuala Selangor ni, di Tanjung Karang ni adalah salah satunya. Saya katakan itu murah, tapi boleh katakan boleh dapat harga bawah pada 400,000 di Tanjung Karang, Kuala Selangor. Sini macam-macam nak buat shop lot ke, rumah-rumah double story ke. Ini adalah plan pemaju. Ini yang saya dapat beritahu lah dari master plan dia. Inilah dia punya kawasan projek kita ni. Okay, next kita boleh tengok pada pandangan, pada scale model untuk 20x5. Ini dia beza sedikit. Ini pada sisi anda punya ruang tamu, ruang makan kat sini. Inilah anda punya dapur. Anda punya ruang dapur memang straight. Kalau anda tak berapa minat, biasanya orang kita dia tak minat kalau rumah yang jenis nampak dapur terus. Saya faham, sebab dia nak privacy, dia nak lindung dia punya ni lah. Kita biasa kemas-masak kan, tak sempat nak kemas. Kita nak boleh letak sliding, so lebih secure, lebih privacy. Buat dinding ke ruang sini, so lebih bagus. Ini 40 sama juga. Dan ini yang update pada 28 bulan 12 tahun lepas. Water receiver, tangki air. Dan ini pula pada baru-baru ni bulan 3. Tangki air, dan tengok punya tapak sampai hujung tu dah ratakan, cantik dah. Untuk dalam dia macam mana pula, apalah saya katakan, tak tahulah. Dah nampak tu dah nak siap pun. Ini sedang piling ni. So baru fasa 1, fasa 2A untuk rumah ni. Kalau nak nampak gambaran, tapi rumah ni kecil tapi di Kelang. Ini dia sekali gambaran kecil lah. Tapi nak tengok, akan tekan ni. Saya share lah dia punya link ni. Okay, itu saja. Kalau anda nak tahu detail projek apa, punya package dia, apa yang saya boleh katakan, untuk legal fee untuk SPA dan LA percuma. Cuma kalau disbursement MOT tu ada bayaran dia lah. Kalau rumah pertama, MOT mungkin boleh waive. Dan kalau rumah kedua, rumah ketiga, keempat, ada charge bayaran dia. 2006 ke, ikut saiz pada saiz rumah. Dan ada charge bayaran untuk MOT, saya tak silap, RM1,000 untuk rumah pertama. Jadi anda jimat banyak lah kat situ. Kalau anda bayar cash, dapat RM1,000. Kalau tidak anda bayar loan, anda akan kena charge bayaran lebih sedikit lah. Itu saja. Kalau anda nak detail pasal projek ni, boleh contact nombor ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.